Di tangan Farah ni ada 10 gram emas Thai food. Sebenarnya Public Gold ni dia ada banyak tau design. Dia ada design bunga emas, dia ada design dinar, dia ada design Thai food. Nampak ni, dia sertifikat dia 10 gram Thai food. Thai food ni maksudnya, ni nama Cina lah kan, daripada Hong Kong. Thai food ni maksudnya rezeki besar. Rezeki besar atau untung besar. Kan Cina dia suka simpan emas kan. Thai food. Jadi Farah sebenarnya ada satu yang Farah beli Thai food. Dan biasanya kita akan guna untuk contohlah bila Farah nak pakai duit, kita akan letak dulu ke arah Nur. Lepas tu kita akan dapat lah, macam kita pajak lah kan, pajak duit tu, pajak emas ni. Dan arah Nur Public Gold tu akan bagi kita duit. So hari tu pernah juga Farah, masa Farah nak guna duit untuk bisnes, Farah letak dulu emas ni dekat arah Nur dan dapat duit. Macam tu lah. Jadi seronok tak? Seronok sebab apa? Bila ada emas, kita memang ada duit. Tu je formula dia.